tak nak tewas awal, tak nak lemau awal. Macam aku hari ni aku target nak buat 15 km. Kilometer ketiga tu aku anggap 1 km. Bila korang berlari 15 km macam korang berlari 5 km. Sebab nak tipu korang punya mindset. Yang kedua, korang boleh minum energy booster. Macam aku selalu minum, aku minum STR Proviton warna hitam ni. STR Proviton ni dia rasa orange, macam rasa ubat sikit tau. Sebab bahan aktif dia tinggi. B-complex dia betul-betul tinggi untuk boostkan energy. So yang mana ada planning nak hiking, nak running long run ke, nak main badminton, nak main futsal, nak kekalkan korang punya performance, tak nak tewas awal, tak nak lemau awal, yang ni aku sangat recommend. Bancuh dalam air 250 ke 300 ml air, korang minum 30 minit sebelum korang buat training. Ada halal jakim dan ada KKM. Sangat-sangat function, selamat untuk badan korang. So yang mana nak boost energy, nak kekalkan performance, tak nak tewas awal, tak nak lemau, korang grab dekat bawah ni. Harga sangat-sangat murah, bawah RM25. Kalau dapat lagi murah, korang grab cepat-cepat. Sebelum naik harga, sebelum habis stok, korang grab dekat bawah. Assalamualaikum.